السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنعهما ممن تشاء. فارحمنا برحمة تغنينا عن رحمة من سواك، وافتح قلوبنا لفتح كتابك والإيمان وتدبر آياتك والإيمان بها والعمل بها والتخلق بها والتحلق حولها برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوان أخوات muslimin muslimat, طلاب طالبات, jin dan manusia yang sedang sibuk dengan tekanan dunia, tipuan syaitan, ujian Allah dalam perjalanan di atas as-siratul mustaqim menuju syurga Allah Darun Naim yang dikasihi sekalian. Marilah kita banyak bertaubat kepada Allah, istighfarkan banyak supaya Allah Ta'ala buka rahmat dia kepada kita di hadapan rahmatul Quran, yang kita insyaAllah ma'al Quran, ma'al Rahman, علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Pagi ini insyaAllah bersama dengan suratul Anbiya, ya, ayat yang ke-19 dan seterusnya, ya. InsyaAllah mari kita pakat tadabbur akan ayat-ayat ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat banyak faedah. Kata Ibnul Qayyim, siapa-siapa tahu kelebihan orang tadabbur Quran, maka dia sanggup tinggal semua perkara di dunia ni untuk nak tadabbur Quran. Tinggallah ikhwah kita duduk ke rumah, kerja lalu tu. Kerana kerja ni sangat besar, tadabbur Quran sangat besar kelebihan dia. Mari kita pakat tadabbur insya-Allah, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا
يستكبرون ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون Alhamdulillah. 6 keratan ayat Allah dapat kita membaca dan mendengar dengan tadabbur dari suratil Anbiya ayat 19 sampai ayat 24. Mushaf Osmani muka 323 ya. Alhamdulillah, boleh kita dengar ajaran Allah yang cukup baik kepada kita. Hidup ni kalau tak ada ajaran Allah, tak ada faedah sekabut hidup kita. Sebab Allah Ta'ala jadi kita tujuan nak suruh hidup turut dia. Balah mana dia royak nak suruh turut dia dalam Quran lah. Kita pakat ngaji Quran belakang lah. Supaya kita dapat turut ajaran Allah. Padahal dia jadi kita. Untuk kita nak berlawan dengan syaitan hak dia jadi sebagai musuh dia. Makhluk dia tapi musuh dia. Syaitan tu makhluk Tuhan, Tuhan jadi untuk uak. Sedang tubik sebagai musuh Allah dan musuh hamba dia. Maka senjata untuk lawan tu ialah Quran. Dia panggil hudan. Oleh itu maka mari kita pegang senjata molek. Jangan kita pegang senjata tak erti gapo untuk nak melawan dengan syaitan. Allah. Itu ya hudaya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan fala yakhafu fala yadhillu wala yakhsha wala yashqa. Maka tidak akan dia tersesat dan tidak akan celaka orang yang bawa Quran. Janganlah menjadi belik. Nabi kata lan tadillu, kita kata tadillu. Bawa Quran sesat. Nabi kata tak sesat. Balah mana Nabi kata sesat, Nabi kata tak sesat.
balah mana hak manusia kata sesat, kita pakak perhati molek supaya kita tu pedah daripada ajaran Allah yang baik. Hari ni royaklah mana? Ya royak hadiah pula. Walahu, dan bagi Allah, man fis samawati wal ard, bagi semua orang di langit. Malaikatlah man sini. Termasuk Nabi Isa, kata setengah ulama. Bisa di langit lah. Nah, supaya nak royak kata Nabi naik ke langit. Mana satu Allah luar daripada Allah dunia haluh ni. Nabi naik ke langit. Mi'raj, Isra'. Nabi Isa telah taruh di langit. Akan turun mari. Semua tu sebagai satu contoh lalu untuk kita pakai mikir katanya sungguh bagai itu. Lalu tu Allah Ta'ala kata walahu man fis samawati wal ardi, sungguhlah. Dan bagi Allah semua mereka di langit-langit dan di bumi. As-samawat jamak, banyak langit, banyak lapis. Bumi saya. Nah, bumi sutai ni dauluk sutai. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang royak malaikat dia lah supaya jadi contoh kepada hamba Allah yang dinamakan manusia dan jin ni. Malaikat satu jenis kah. Tak pandai deraka pada Allah. Untuk jadi contoh kepada orang yang tak saya deraka pada Allah. Ni tiru malaikat. Lah mana ya? Wa man indahu, dan makhluk. Hak kata man fis samawat tu lah. Man indahu ni tanda kata Allah Ta'ala fis sama. Nah, iaitu bagai yang di sisi Allah tu itu malaikat. La yastakbirun. Tidak takabur. Umat Islam. Takabur bukan baka kita. Baka iblis yang daripada jin. Tu ada tak ada takabur. Cuma anak cucu tu ada ni, bahaya dia kena tipu. Nah, lepas tu yang hidup turut iblis, puak jin, duk nipu orang pula. Bukan sekadar kena tipu saja dak. Asal manusia ni kena tipu lah iblis apa tu ada ni. Orang yang kena tipu ialah manusia. Orang yang menipu ialah jin. Tapi manusianya bawa di jin, aci siapa jadi juru menipu gatik sekali dengan puak dia. Kerana dibawa oleh jin tu. Bawa oleh jin. Kalau asal manusia bukan menipu. Nah, manusia ni dhaif, khuliqal insanu dhaifa. Yang bawa di jin Allah terambang-ambing, tak tahu kata hulu hilir di mana dah. Jin bawa dia pergi tu. La ilaha illallah. La yastakbiruna an ibadatihi. Tidak takabur dari segi nak beribadat pada Allah. Allahumma ja'alna mimman qulta anhum wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi. Kita tak takabur. Takabur dengan Tuhan ya Allah. Habis-habis takabur. Sejahat-jahat takabur ialah takabur dengan Allah. Kalau takabur dengan manusia, boleh kira. Walaupun berdosa juga. Tapi takabur dengan Allah ni apa panggil? Azlam, paling zalim sekali. Na'udzubillah minal azlam. Wala yastahsirun, dan tidak pula dia berhenti. Tak berhenti. Hak duk sujud lah, hak rokok, hak tasbih, hak tu hujah, hak tu semua. Tentera Allah. Tidak puas-puas menerima perintah Allah, tak ada takabur, suruh tak buat. Tidaklah berhenti, wala yastahsirun, makna tidak berhenti. Tidak semua. Itulah malaikat. Sebagai contoh balik hak molek sekali. Sebab tu Allah Ta'ala tak maqam tinggi, iaitu berada di langit. Bukan berada di dunia. Dunia mana rendah, tempat rendah. Nah,
Yusabbihuna al-laila wan-nahar. Allah buat dia ni, Masya Allah, subhanallah, 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 sungguh. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi. Yusabbihuna al-lail, bertasbihlah mereka itu malam-malam, wan-nahar, dan sehari. Tasbih ada tasbih semua, Masya Allah. Tasbih semua sehari malam hari pun. La ilaha illallah. Yusabbihuna al-laila wan-nahar. Allah. La yafturun. Tidaklah lenguh, kaku, puah. Tak ada. Dia tak ada lenguh buat dia. Sebab katanya tasbih adalah makamnya malaikat. Nah, makamnya malaikat. Ada puak-puak itu tak ada makamnya, ya tasbih banyak tasbih. Boleh mengenyangkan, kata setengah ulama. Banyak tasbih. Tak ada makannya, tak ada nak makan. La ilaha illallah. Kita nak buat gana, widuk dalam rabuk, ingat pada Allah, tasbih pada Allah, tidak takabur dengan Allah supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kana yazkurullaha fi kulli ahyan. Nabi berzikir pada Allah pada tiap-tiap keadaan. Dia zikir Allah. Allahumma kama a'anta rasulaka li dhikrika fi kulli ahyanin aw ala kulli ahyanin fawfiqna li dhalik. Kita berdoa sama ni. Ya Allah, seperti mung tu beri kepada Nabi, mung tu boleh berzikir, ingat pada mung tiap-tiap keadaan dia. Wilah ke aku kata. Kita minta lah tu nah. Minta pada Allah. Seperti mu ke Nabi mu ke aku kata. Ingat pada Allah. Lupa pada Allah ni, kata ulama, aqbahul amrad nisyanur rabb. Sekeji-keji penyakit ialah lupa pada Tuhan. Hak ni tak kena buat. Ikat kemas tak mana pun, telucuk dulu. Allahu Akbar tu ikat cekak dah maya, pergi perak. Allahu Akbar nak ikat dah. Ikat dengan nama Allahu Akbar. Lucu. Nah, sebab tu kalau kita minta kepada Allah, insya-Allah, ya Allah, berilah ke aku seperti memberi ke Nabi kamu, ingat pada mung tiap-tiap masa tadi. Nak tidur, nak bangun, jaga tengah malam, pergi mana, we klik ke tua selalu dah. We berasa ada tua, ikat diri dengan tua. Bukan supaya dengan natal kena lepas, tak ada wasa nak pergi kano. Wah beruk, tucuk lekah. Na'udzubillah min dhalik. Na'udzubillah. Jangan. Kita kena duduk dengan tua semua ni. Pengen malaikat ni. Duduk dengan tua semua dia. Kita nak buatkan. Boleh buat lah. Manusia boleh buat tak? Boleh. Sebab apa? Nabi buat dah. Nabi itu manusia tu. Sebagai contoh kepada semua manusia dalam dunia ni, kepada jin atik. Nabi itu qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi qudwatun hasanah. Mana kalau Nabi boleh buat, mana kita pun boleh buat seperti itulah. Tapi kita tak ada bersungguh usaha nak buat. Hak tu kena tanya kita, kerana tak bersungguh. Apa tak ingat pada Allah? Apa tak ingat pada Tuhan doa kita semua? Kalau Tuhannya tak ada doa engkau juga, tak ingat ke dia. Nah, ni jadi nampak. Allah, keji sungguh. Tuhan ada sekali kita tak ingat ke dia. Supaya untuk nebel doa kita tak ingat tu nebel kita. Kecek pering orang lain tak ada dali kecek tu nebel. Tu nebelnya tak apa kalau lah tu. Nah, budak ni tak apa sungguh. Aku dah cokoh kecek orang lain boleh. Nah, tak ada kacak sikit abuk kat aku. Kalau tak menebekan-bekan tak padah kita. Tapi Allah Ta'ala ni latifun bi'ibadih. Sangat memuk siya ke hamba dia. Latif. Allah. Ni halim. Halim ni makna kata tak murih.
Nak belawal lah. Nah, menetai berniaga guni pating pun. Ini makan situ. Makan. Ui banyak pada orang duk turut dia pula dah. Tu kalau tak kedai manusia tak saya jadi manusia tak saya jadi kafe belaka takut Tuhan takut jadi kafe belaka yang nak uya kafe tu buat umuh dengan mah. Tapi dia takut. Buat kita titik alia wasa nak jadi kafe gatik. Itulah dia tak uya tu. Cuma dah nak uya banyak itu. Nak ya atau rahmat dia terhadap kafe tu. Sebelum nak masuk dalam gok neraka, uya wahtilah dunia. Sebab dunia ni Nabi kata jannatul kafir. Syurga bagi orang kafir. Patutlah Tuhan nak uji Zukhrufah tu. Suatu Zukhruf kita ngajar pagi bukan? Itu kata Allah kita ni. Alhamdulillah. Doa pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Supaya kita tu jadi hamba Allah yang ingat kedua. Ingat tu Tuhan ingat ya. Ada suruh buat gapo ke dia dah. Nah, ingat. Nah, sebab tu orang-orang tua sebab tu nak ingat ke dia ya, tak ada nak suruh pergi gapo-gapo ke dia. Ingat ke dia, sebut sama, telefon sama. Kalau manusia telefon, pergi ziarah kalau Tuhan ni. Nak tubik umur, masuk umur, nak bawa kereta gapo. Ingat ketua. Nyatu ya. Ayat sakut pak dengan yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Allah tak lengah. Kerana ingat pada Allah adalah rahmat. Ingat pada Allah adalah rahmat. Lupa pada Allah adalah azab. Sejahat-jahat penyakit ialah penyakit lupa pada Allah. Kalau dia tanya kita demo lah ni ada penyakit tak? Ya tahu saya penyakit besar sayanya. Lupa pada Allah. No ya itu belaka dah. Penyakit lain tak ada banyak anda. Penyakit lupa pada Allah tu tengah-tengah duk kacau nak berubat. Berubatnya baca Quran banyak. Duk Quran banyak. Acik kita tu berasa nak ingat pada Allah sama. Dan jangan piawasa tak ada penyakit. Oh saya tak apa segar belaka lah ni tak apa. Tak boleh lah tu. Nah, wasa atas saya penyakit besar ialah penyakit lupa pada Allah. Dalam semaya punya kerabat mari juga dengan syaitan ni. Jangan keluar semaya. Nauzubillahi minasyaitanirrajim. Oleh itu maka marilah kita dengar ayat Allah. Wa ya'ha malaikat dia nak kita percaya pada malaikat. Percaya katakan di antara percaya pada malaikat, beriman malaikat, kata malaikat adalah makhluk yang terjadi untuk taat pada dia. Tak ada neraka walau sikit pun tak ada neraka dia. Yaf'aluna ma yu'marun. Dia buat segala barang dia perintah. La ilaha illallah. Lepas tu, dia klik mari sigong puak Mekah pula. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Oh, cara dia sigong ni molek. Apakah mereka itu menjadikan Tuhan-Tuhan daripada bumi, daripada tanah kau, daripada emas, daripada kayu, daripada seluk. Hum yunshirun, mereka itu boleh membangkit semula orang-orang mati. Itu yunshirun. Sekat tu pun tak boleh jawab dah. Jangan kat nak rezeki gapo gitu gini. Hak mati nak hidup mula tak boleh. Ila alihah meng tu. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Soalan kepada musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah ni apa pegai tak ada arah sungguh dengan berala-berala dia tu. Nabi pun sabar, tak pergi katak berala. Malaikat waktu kita ada kuasa sungguh. Barulah pergi katak. Sebab apa? Berala duduk di Kaabah. Kalau duduk lain belah nyeduk lah. Duduk di Kaabah tak boleh. Kerana Kaabah tu lambang pada Tauhid. Nah, bila ada kuasa, katak boleh lah di situ tu. Ada pun berala duduk lain, saya katak lah buat kita nah. Kalau sikit lagi
nyebenih, puak kafing, tak berhala di tepi Kaabah, kita boleh pergi pakai katak. Boleh? Nah, situ boleh kerana Nabi buat contoh dah situ. Ada apa berhala tempat lain, tak usah ada katak dia. Nah, kerana Nabi tak ada buat contoh berhala tempat lain, dia katak. Maksud sayanya, dalam tanah haram, wajib katak. Bukan sekadar keliling Kaabah dak dah. Kalau ada kuasa. Lau kana fihima alihatun illallahi lafasadata. Allah, Tuhan ni pandai sungguh ayat bahagia betul. Kita tak ada duk ingat balah tu cara berhujjah aqliyah dari segi akal pula. Nak kata ngaji ilmu tauhid ni, tauhid daripada Allah, ba' wahdaniyah, ba' Esa Allah tu, kalaulah ada bagi langit dan bumi ni, kacak langit bumi tak tahu ke? Fihi ma fi as-samawati wal ard. Alihatun, beberapa Tuhan atau Tuhan sembah illallah selain daripada Allah seorang, la fasadata. Nasya rusaklah langit, rusaklah bumi. Tak boleh hadis, pagi terduklah ni seni, bumi molek. Langit janguk, malam-malam Masya Allah bitai penuh. Sebab apa? Sebab tu hasa tu. Kalau Tuhan dua, selain habis bagai tu. Satunya, tiap-tiap Allah ni tu baik kamsang dia. Allah ni, iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Tu Tuhan. Kalau bukan situ, bukan Tuhan. Ada ke tak kalau ada lain pada Allah kuasa nak kata kun fayakun bagai tu berlawan dengan Allah. Allah kata kun fayakun. Allah nak ui langit ni tak serutuh. Hak ni kun ni ui rutuh. Acur bagai. Nah, ya tiap-tiap ketua ada dua ni buat kereta apa acur belaga kereta kalau buat dua orang. Tepat barihan ni kena seorang ketua seorang. La ilaha illa fasadata tu haya. Nah, tu kalau kau banyak kau hancur lagi. Supaya saya pergi di Jepun. Tuhan ada, ni Tuhan nak ayat tak sewi marah. Ni tak sewi boh. Ni tak sewi hujan turun. Ni nak suruh hujan turun. Boh kelang duit tu, minta hujan turun weh. Kalau tak anda lah berhala ni. Berhala untuk minta hujan. Berhala ni untuk nak boleh minta anak. Berhala ni untuk nak kaya misalnya. Jadi tak pandai. Orang nak hujan tak pandai, nak tak hujan. Jadi lemah lah. Berhala bak hujan, bak lain tak pandai. Mana kata kurang tu. Tuhan apa kurang? Tuhan tak ada kurang. Subhanallah Tuhan kurang. Nampak tak? Tu makna lafazah data. Tak apa lagi dikurang tu. Hak penuh hancur dunia ni. Nak duduk tak boleh kita ni. Kalau Tuhan dua. Allah. Molek Tuhan rakyat. Tauhid. Al-Quran was sunnah ni molek sungguh. Ni yukhatibul aqli wal uqul. Ayat ni cekak dengan akal. Kecek dengan akal. Otak molek, otak bersih. Ya. Kalau gitu kak, fasubhanallah lah, maha suci Allah daripada kekurangan. Yang berhajat pada dua. Berhajat pada dua tu mana kurang lah tu. Kalau kita usul rumah seorang tak gerak lah. Kena usul ramah baru gerak. Kenapa? Kerana tak gerak lah. Nak heret kayu besar seorang tak gerak. Kena heret banyak orang. Banyak orang tanda kata tak, seorang tak gerak. Bila seorang tak gerak, Tuhan apa tak gerak. Tu yang kat tu. Apa ada fasubhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan. Rabbil arsyil amma yasifun. Tuhan pada arah tu. Bukan Tuhan pada langit bumi lah. Besar lagi. Sebesar-besar makhluk ialah arash. Nah, tu. Tuhan pada arash. Amma yasifun. Maha suci daripada apa yang mereka itu kata. Tuhan tu ada anak, Tuhan tu ada
anak tino, anak yatim dan sebagainya. Maha suci Allah. Subhanallah kita orang Islam dan subhanallah. Benda tak walak kena kata subhanallah. Temu pak gapo tak walak subhanallah, subhanallah. Ya, benda tak walak kena kata subhanallah. Gelicir kaki subhanallah. Nah, gapo-gapo balik tak walak kita beratkan kalimah tasbih pada Allah Taala. Adapun malaikat yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun ya. Kita ni lengah kalau lidah, tapi kalau hati tak lengah. Ingat dengan hati. Asal zikir dengan hati. Lidah jadi tua cuai ya. Lidah sebagai pembantu ya. Bukan asal zikir tu lidah. Tak. Nah, asal zikir hati. Kalau lidah zikir, hati tak zikir. Tak jadi juga. Tak siapa tujuan zikrullah. Az-zikru amalul qalbi. Batu dia apa dah? Ingat pada Allah. Ingat Allah, kita duduk sekali dengan Allah. Allah Ta'ala duduk tayang nampak kita. Tak apa. Itu yang dia panggil zikrullah. La yus'alu amma yaf'al. Duk royak hatu hal lagi. Dia royak kalau kita nak pakai ngekah dengan otak tak tu. Baik ni. Nah. Puak-puak Yunan tak tu. Baik fikir baik ni. La yus'alu, tidak disoal amma yaf'al, daripada apa yang Allah Ta'ala buat. Tak boleh soal dia. Yaf'alullahu ma yurid, yaf'alullahu ma yasha'. Dia nak buat apa, dia kata, dia buat. Tak ada kena soal. Apa? Wahum, sedangkan yang lain, mereka itu, kalau kata Tuhan lain pada Allah, tak apalah. Nah, wahum yus'alun, ditanyakan mereka itu. Nah, yus'alun, la ilaha illallah. Kita semua perbuatan kita akan ditanya. Perbuatan semua lain akan disoal oleh Allah Ta'ala belaka. Tuk sabsuan belaka lain pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala buat, tak ada siapa lagi soal dia. Ada sabar. La mu'aqibalahu. Tidak ada boleh orang nak mari kira cara dengan dia. Tak boleh. Tak ada. Bukan tak boleh. Tak kuasa. Tak kuasa lagi soal dia. Amittakhadhu min dunihi alihah. Mereka itu menjadi lain pada Tuhan itu berhala. Sembah apa mu duk pakai sembah cerita 360 ekor ni. Apa ambil ni? Hatubur qul, kata oleh Muhammad. Dia tak ada gedek tebal lagi sekarang ni. Mari secara akal, yukhatibul uqul. Maknanya mari duk kecek dengan akal sejahtera tu. Qul, kata olehmu, hei Muhammad, tanya olehmu puak dia, hatu burhanakum. Wari alasan mu duk sembah berhala tu berhala ni. Gapo sebab apa gak mu ni? Ning Islam dia kecek ngakak. Banyak nak wari tak oleh burhan, baik mana burhannya? Wari burhan ni makna dalil atas mu wak ni kena. Wari. Masuklah tanah habis. Soalan ni nak jawab mana ke dah. Haza, bela-bela rakyat atau air dalil. Ning Quran ni. Haza ni makna Quran. Ini Quran ni. Zikru man ma'ya. Adalah sebut peringatan kepada orang yang sekali dengan aku. Wa zikru man qabli, dan peringatan kepada orang sebelum aku. Tu. Quran ni royak ha orang dulu pada aku. Ya ha tu ada, royak ha Nabi Nuh, royak ha Nabi Idris, royak ha Nabi Musa, royak ha Nabi Ibrahim, royak belaka man qabli. Royak ha aku lah ni.
Bagi tadi kita dengar royak Hanabi duduklah sejik balah dengan Walid bin dakwah Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Zikru man ma'i wa zikru man qabli. Itulah Quran. Ni tu ayat Quran. Bukan Quran duk kacau hak lain pada hak kita, duk kacau hak manusia. Tapi manusia tak saya dengar Quran. Oh, jadi rugi teruk. Jadi kita duk gapa tak saya dengar barang Allah sebut hadiri kita tu. Wa zikru man qabli. Man ma'i siapa kiamat nah? Man ma'i ni siapa kiamat? Orang bersama Nabi. Nah, sama Nabi ada dua puak. Satunya sahabat Nabi. Orang dia zaman hidup yang panggil sahabat Nabi. Duanya ikhwan Nabi, saudara Nabi. Tu orang turut Nabi lepas pada dia mati. Tak biasa jumpa dengan dia, tapi turut dia sepupu kita ni yang panggil ikhwanur Rasul. Hak Nabi duk nak jumpa kita cakap ni, puak kita pakat molek dah boleh jumpa Nabi. Nabi masa sahabat dulu kata Allah, aku rasa nak jumpa dengan ikhwan aku. Siapa buat sahabat kata, aku bukan ikhwan kamu, hei Rasulullah. Bukan saudaramu enggak kami ni. Dia kata, bung sahabat aku. Sahabat ni orang dengan zaman Nabi. Tak apa, bung nampak aku memberi email daripada dengan dia. Ni orang mari lepas pada aku beri email pada aku, tak usah temu aku. Hak ni aku rasa nak jumpa sekali. Aku berasa nak jumpa. Rindu aku kepada orang yang aku anggap sebagai ikhwan aku. Ikhwani. Alhamdulillahilladzi ja'alana ikhwana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah jadi kita saudara Rasul. Tak ada kena-kena. Kena hubungi sambung beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bukan tak ada tempat yang ambil yang kecek tu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nabi beriman tak? Nabi beriman. Kita beriman tak? Beriman. Kalau gitu kita saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu hak sedap lagi Nabi nak jumpa. Nabi nak jumpa. Nak jumpa dengan orang mati. Yang mati dah jumpa ke mana? Nak rakyat kata gambar hati Nabi kasih pada ikhwan dia. Hak nak mari lepas pada yang mati tu. Kasih pada orang yang beriman pada aku, tapi dia tak biasa tengok aku. Lalu tu aku nak tengok dia ni. Aku biasa nak tengok dia. Kita nak jumpa dia dana dah. InsyaAllah anda Al-Kawthar. Di si, apa dia? Qala Al-Kawthar. Inna a'tainaka Al-Kawthar. Situ kita jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadza zikru man ma'i. InsyaAllah kita masuk dalam man ma'i. InsyaAllah ta'ala. Wa zikru man qabli. Kata setengahnya man ma'i ni man qabli. Tahu apa dia Taurat Injil tu. La ilaha. Bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Allah, Tuhan raya betul sungguh sadaqallahu alazim. Bahkan kebanyakan mereka itu puak-puak manusia ni lah. La ya'lamuna al-haqqa. Tak tahu benda-benda. Ini masalah. Bukan tak say ke benda-benda. Tak tahu benda-benda. La ya'lamun. Lalu tu fahum mu'ridun. Maka dia paling daripada benda-benda. Sebab dia tak tahu benda-benda. Ilmu ni nombor satu sekali. Inilah di antara rahsia Allah Ta'ala mula agama dia kepada manusia dengan Iqra. Untuk tahu. Kita juga baca ya. Juga ngajar dia. Allah. Iqra ni. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insani min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
Tuhan mengajar sendiri. Rabbuna muallimuna. Kalau Tuhan tak ajar, tak boleh. Walau sepatah tak boleh kita. Kalau Tuhan tak ajar. Al-ilmu minallah. Alladhi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ilmu dari Allah yang mengajar manusia bagai yang manusia belum tahu. Nabi sendiri tak tahu. Bagai banyak perkara ayat Quran tu, Nabi tahu. Masuk dalam Allah Ta'ala ajar dia tahu. Nah, ni batu kita tu Nabi sendiri disuruh Rabbi zidni ilma wa qur Rabbi zidni ilma. Kata olehmu doalah hai Muhammad, Rabbi hai Tuhanku zidni ilma, tambah pada aku ilmu. Tak tahulah sebab masuk neraka. Munafik walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tapi orang munafik, orang duduk sejak Nabi dah tu la ya'lamun juga. Sebab apa? Sebab ia tak saya tadabbur Quran. Nabi royak itu serengah, tak saya terima. Duk dengar Nabi jajaran. Kau jemari terlopak masuk dalam sejak dengar je. Tapi bukan seumur lah. Maka menyebabkan dia la ya'lamun. Duk patak neraka. Buku la ya'lamun ni, na'udzubillah. Lalu tu Allah Ta'ala kata, Qul hal yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun. Royaklah manusia, wahai Muhammad kepada manusia. Sama ke orang tahu dengan orang tak tahu? Situ tak sama tu. Supa dengan la yastawi. Apa dia? Ashabun nar wa ashabul jannah. Haning la yastawi alladhina ya'lamun. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Ya'lamun sini bukan ngaji bahasa Inggeris ataupun bagai-bagai dunia dua campur dua dipat, bukan. Nah, ya'lamun sini ya'lamuna al-haqqa wal haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Benar-benar dari Tuhanmu ya. Maka jangan kamu duk jadi wasa ragu-ragu nak menerima dari Tuhanmu akan kebenaran dari Allah. Al-haqqu ni lah kena tahu. Bagi wajib tahu ialah al-haq. Gak lain tak ada wajib. Mu nak ngaji boleh pria mengaji tak apa, tak saya tak apa. Bukan wajib. Sebab kadang-kadang ngaji banyak ke lain, al-haqqa yang tak kena. Jadi gorak kat dia. Jadi sekayak kat hidup dia. Sapah. Jadi terbaik tak termana. Fahum mu'ridun. Sebab apa mu'ridun? Sebab la ya'lamun. Sebab la ya'lamun mu'ridun. Manusia ni dia musuh pada barang yang tak tahu. Allah. Waktu Tuhan tak ada ayat lah tu. Cuma Tuhan ayat sini. La ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Piak. Berapa orang tak tahu benar-benar ni. Aksaruhum. Kebanyakan ahli dunia ni semua. Learning. Orang Islam lebih pada 1/3 sikit. Dekat-dekat 2/3 la ya'lamuna al-haqqa. Orang Islam sendiri pun hak munafik apa persen dalam 2000 juta ni? Zaman Nabi 30% munafik. Zaman kita wallahu a'lam. Oleh itu maka marilah kita usaha ngaji, usaha tahu al-haqqa min rabbik dalam Quran. Kebenaran dari Tuhanmu dalam Quran. Selama mana kita tak baca Quran, tak jelas al-haq. Kalau tak tadabbur Quran, tak jelas baca saja, tak tadabbur tak boleh juga. Tak nampak benda al-haq. Allahu akbar ya Allah. Allimna al-haq ya Allah. Wala taj'alna minal ladzina la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Jangan kamu jadi kami daripada orang yang tak tahu benar-benar. Benar-benar ni nombor satu sekali Allah. Siapa Allah? La ilaha illahu. Itu benar, itu benar-benar. Nombor satu sekali.
Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ilmu nombor satu sekali. Ketahuilah bahwasanya Tuhan itu ialah tiada Tuhan melainkan Allah. Definition ataupun pengenalan Allah ialah la ilaha illahu, la ilaha illa Allah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Pak bahasa Tuhan wari sebagai sifat kepada Allah yang Allah Ta'ala kasih sekali. Sifatnya bukan sekadar wujud kita baka, tetapi hak nombor satu sekali ialah Allahu la ilaha illahu. Wujud kita baka pun sifat Tuhan juga, tak ada apa. Nah, contohnya berat kepada tauhidul Quran was sunnah. Berat situ. Nah, tauhid Quran sunnah. Hak tu pun dia khulasah Quran juga. Tapi ya dia jauh lah sikit dah. Dia tak ambil berkah lalu ni. Jauh sikit. Nah, insyaAllah ta'ala. La ilaha illallah. Fahum mu'ridun. Ya tak ada arah benar-benar ni. Duduklah Quran. Waktu Quran kita nak beramal ya tu payah. Pak nak tengok al-haq dari segi patibat duduk mana? Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai sunnah. Sunnah tu al-haq daripada Quran yang dilaksanakan secara contoh kepada manusia. Itu sunnah. Nabi bining, sunnah. Nabi makan, Nabi tidur, Nabi berdakwah, Nabi perah pun sunnah juga. Nah, supaya mau di apa dia? Di Palestin dok perah, di Gaza dok perah. Nah. Sunnah Nabi. Alhamdulillah zaman kita boleh tengok Quran gerak. Quran gerak sembahyang kita boleh tengok dah. Orang sembahyang Quran gerak juga tu. Puasa Quran gerak. Nampak dah tu? Quran gerak dalam semua serba-serbi hak sunnah Nabi tu. Tapi Quran gerak segi perang kita tak biasa tengok dah umur kita Melaka di Gaza ni. Allah Quran gerak sungguh ni. Sebab ia ngapa Quran berlaku buat ya. Ngapa reti bukan ngapa boleh sebut itu tak ada reti apa dah. Ya orang Arab dah kan? Reti kan. 2 tahun dekat-dekat 2 tahun tak ada degis ke habuk. Nampak semangat dia tu meluak-luak lebih pada mula-mula lagi learning kalau Israel duk nak ambil Gaza kaya kuat. Allah, Quran gerak ni. Kalau kita buka dari suratul Ahzab kan? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ahzab ni mana? Kepada kumpulan manusia, pakatan manusia. Amerika lah banyak duk pakat duk ambil apa dia Zionis wa alat untuk nak tonyuh supaya Islam hancur. Tu Ahzab. Nah, puak kufur ya pakat belaka. Ahzab ni banyak-banyak kelum mari duk bersatu untuk lawan Islam. Zaman Nabi itu ada dah walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Payah kata anak. Qalu hadza ma wa'ada Allah wa rasul. Ninglah hak Tuhan janji ni. Kalau kita lari. Berapa Ahzab mari nak makan dia ni. Dia kata ninglah hak Tuhan janji dengan kita. Kita tengok. Tak ada degih, tak ada lari sikit abuk. Satu cawak halus ada cawak taning lagi. Cawak dia tu. Cawak Gaza. Tepat beranak Imam Syafi'i lah tu. Nah, halus pada cawak taning lagi. Duk berlawan dengan semua ahzab lah dunia ni. Kat 2 tahun tak ada degis ke abuk dan mau duk tubuk dia tu. Bila nampak mukmin ni sungguh dah lah. Ayat lah surah tu gapada Al-Ahzab. Apabila puak-puak orang mukmin yang beriman pada Allah tu nampak akan puak Ahzab mari, Amerika mari, Rotu mari, gapo segala
tentera tu, banyak negeri tentera di Israel lah ni. Banyak kainnya daripada ikan lah. Na'udzubillah min zalik. Oleh itu maka qalu hadza ma wa'adana Allah Rasul. Ini al-haq ni. Al-haq. Ya. Lepas dia katakan wa sadaqallahu wa rasul. Allah Ta'ala benar sungguh janji katanya musuh nak makan orang Islam. Mari kita berlawan. Bukan kata lari tak ikut tanah tak. Nah, la ilaha illallah. Ning. Lepas tu email dia lah nak wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidak bertambah pada mereka itu kecuali email qana'i. Wa taslima dan penyerahan diri kepada Allah. Tawakkal Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu senjata untuk jumpa dengan kafir. Senjata untuk nak menghadapi apa-apa cabaran besar-besar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ikut bukan perang tak apa. Allah, hak ni lepas dah tu baru ya Allah Taala rakyat pujilah. Nah, iaitu minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nafsahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Minal mu'minin, daripada orang beriman sutai dunia ni adanya rijalun, satu kumpulan rijal. Rijal ni orang lelaki, bukan jantan. Jantan awak bapak ya. Awak kerja ni rijal. Rijal ni gagah. Bukan zakarun. Bukan jantan bapak tu. Waktu orang tak ada apa, kita boleh anak banyak supaya kita pakai didik anak dia pula. Ada apa hak ni bukan waktu orang dak. Hak ni buat jaga Islam. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Yang benar dengan apa yang mereka itu janji dengan Allah. Benar. Tapi puak yang tak mati ke? Tak mati sepatutlah. Faminhum man qada nahbahu. Sebahagian daripada mereka itu telah mati dah. Jalan kewajipan dia mati. Ya puak dia ni ya tak ada takut sekabut ke mati. Takut apa? Bahkan dia tu Allah marzuqna syahadata fi sabili. Sama dia. Ya Allah, supaya ini doa Nabi Umar. Astagfirullah. Doa Sayyidina Umar. Allah marzuqna syahadata fi sabili. Sayyidina Umar. Saya mula-mula klik dulu, saya baca tak pasal salah kata guru, kata Allah, tak usah dengar doa ni. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami akan mati syahid pada jalan Allah. Akhirnya tikai dah juga. Mati syahid juga dia lah. Umar ni syahid. Duk semai subuh. Gitu. Tikai dia orang mati. La ilaha illallah. Tak ada duk lembar-lembar dah pergi ada. Tak apa Khalid bin Walid ni duk pada perang tahu berapa puluh kali. Akhir mati tak lambat. Aku ni kata mati sebuah hemam apa tak. Ya orang lah ni tak jadi mati bat tu, tak siapa pau dia. Pau dia mati, tu ya lah. La ilaha illallah. Beza apa dia umat bat ni mati syahid. Ya ni, bak ni, tapi dikira syahid jugalah sebab ya dah perang sama. Khalid tak ada paruk walaupun seci, tak ada paruk. Paruk tiket dah mana. Ya perang zaman dulu ya pakai baju rata, ya masuk sekolah tu yalah, sekolah baju rata tu. Jadi lukalah. La ilaha illallah. Kalau gerak dalam medan peperangan, kita tak biasa tengok. Dalam masa kita, kurung kita tak bisa tengok. Mereka di Hamas ni. Tak bisa tengok. Alhamdulillah. Kita harap semoga Tuhan tolong aci. Wa minhum man yantazir. Ada lagi duk tunggu masuk queue nak mati. Pasal duduklah kat dalam nak. Wa ma badalu tabdila. Tak ada berubah sikap. Tegak. Ada orang tanya, kata, Abu Ubaidah Pakana lain tak ada nampak dah. Wallahu a'lam. Ini satu siasah pun. Boleh dia mati, boleh dia tak mati. Boleh dia dalam susuk dia, boleh dia gapa.
Abu Ubaidah sebagai bapa roh kepada pejuang semua. Dan dia waktu besar agak pakak hidup habis roh kan. Baik kacang Quran. Quran baik dari ayat ke ayat. Abu Ubaidah katuk muka. Nah, ni Quran gerak sedap Quran gerak ni. Nah, zaman Nabi tak apalah. Zaman belakang di antaranya zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu Quran gerak belakang bab peperang ni. Lepas tu belakang-belakang ni kita zaman hidup kita boleh tengok Nisa. Nah, insya-Allah tu berdoa kepada Allah supaya dia tu benar menghapuskan segala kezaliman. Nah, puak-puak Zionis lebih pada Firaun lagi zalim dia. Firaun ni, nah, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Adapun Zionis tak kira abna', tak kira nisa'. Peracuh bih. Siapa anak lendo. Budak tu duk piaklah sejak dalam kereta. Mari dia prang. Tahu apa ibu nak, apa ratus nak. Budak tinah lu mana tahu. Dia tak kira langsung. Syaitan habis-habis syaitan. Tak ada nama. Kita malah nak kecap lah tu. Kerana buat kecap sebab. Alhamdulillah. Itulah. Bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Paling kerana tak tahu. Masalah tak tahu ni kedi besar. Kedi tak tahu, kedi neraka. Kedi tak tahu ni kedi neraka. Nah. Dan tak tahu sebab kepada tak betul. Bila tak tahu, jalan bagi tak tahu, jadi belok. Belok pas neraka lah. Tak ada lah as-siratal mustaqim. Siratal mustaqim kena tahu. Tak tahu neraka. Na'udzubillah minasyaitanir rajim. Begitulah hari ini tafsir kita sekadar tu, insya-Allah kita tengok tazkirah kita sikit. Hak bangun dulu tazkirah. Abang jadi ke mana? Nah, cacuk sikit tazkirah. Jadi tahun minggu ni tak tubik. 297 tak tubik. Minggu depan insya-Allah tazkirah baru. Nah, tahun ni insya-Allah minggu ni kita baca tazkirah baru ni. Nah, insya-Allah taala dah. Alhamdulillah. Tazkirah 296 ni waktu baik minggu dulu ada cara mengenai dengan cara mengadakan halaqah tadarusul Quran. Semalam kita ada halaqah dengan beberapa orang semalam. Sebab apa duk kacau nak suruh halaqah sangatnya? Sebabnya duk ya ada. Satunya tadabbur Quran tidak jadi penuh makna dia melainkan dengan ada halaqah Quran. Baru siapa tadabbur. Kita dalam semaya tadabbur dah. Tak imej dia baca surah tu, surah ni tu, tadabbur dah situ. Tapi tadabbur sebelah. Kalau kita tak erti, kita nak tanya tak boleh. Nah, tu. Jadi kita kena tadabbur bahasa wak halaqah dah. Nak minta semua pakai halaqah Quran belakang. Halaqah nombor satu sekali dengan orang yang kita kasih sekali. Itu dengan isteri kita, anak kita, cucu kita. Itu halaqah nombor satu. Hajak. Sebab halaqah ni saya. Quran tu molek cakap dah. Tambah dengan halaqah tu ke Allah. Jadi double molek. 4 perkara kita boleh ke? Minggu dulu kita ngaji dah. Iaitu satunya, apa dia sakinah di hati. Orang tak ada sakinah tu, kriak. Kriak buat segala penyakit. Segala bomo ayat belaka. Sahih kepada penyakit nombor satu sekali, sama ada kecil manis, sama ada gapa, bagi berkriak. Tegang. Tak sewa kriak orang mana? Duk kriak. Nah, khususnya duk pasal halaqah. Kalau ni perakan khah hadis sahih Muslim. Nah, iaitu kita berhalaqah. Dengan anak isteri, dengan orang luar tak apa, dengan halaqah masjidiyah, halaqah ailiyah, halaqah apa lagi? Jami'iyah, halaqah madrasiyah, boleh. Boleh semua dah halaqah tu. Boleh 4 perkara. Satu kepada sakinah turun di hati, tak ada sakinah, hati kosong, terbakar hati kita dengan kriat banyak. Yang keduanya,
rahmat turun mari selubung kita. Yang tiga malaikat mari. Masya-Allah. Yang keempat Tuhan sebut di hadapan malaikat dia dengan bangga sebut nama kita. Nah, sebut nama kita sebagai anggota halakah, sebut dengan bangga. Sebab tu kita menawak halakah dengan anak atik tu. Nak Tuhan sebut nama anak kita katik, cucu kita katik. Walaupun yang tak anda baca lah, anak tak apa. Kalau tak anda baca banyak, baca sikit-sikit. Inna a'tainakal kautsar pada dah. Nah, cucu dah lebih pada umur 4 tahun tu, dia boleh baca dah. Nah, Alhamdulillah. Kalau tak boleh baca, duduk situ. Duduk. Nah, gelawak, wahai cahaya tepung, kemudian dia ambil susu dia boleh duduk. Supaya masuk dalam pukul gambar malaikat kepada kita, Tuhan berbangga dengan keluarga kita. Nah, insya-Allah dah kita kat semak jadi halaqah Quran belaka nah. Nah, cara mana nak halaqah Quran? Ya. Kalau tak halaqah boleh juga rahmat dah Quran, tapi buah halaqah mari 3-4 perkara tu. Tak ada pada amalan lain. Nah, syaratnya ijtama'a beripeng. Syarat kena beripeng barulah 4 perkara tu boleh. Nah, adapun kalau seorang ada dapat 4 perkara tu. Boleh baca saya boleh pahala sepatu lebih patu kak. Nah, insya-Allah cara halaqah lana ni hari ni kita kaji cara. Satu, dipilih dari kalangan anggota halaqah itu seorang ketua nama Raidul Halaqah, ketua halaqah. Taklah nama gapo-gapo warna pratambuh lah. Saya boh gitu gambar-gambar itu ya. Yang berpengetahuan, ya ada ilmu sikit lah dia tu. Berpengalaman dah lebih, berumur lebih sikit untuk memimpin halaqah tadarus Quran. Kalau keluarga, pak tu lah. Nah, atau chair ke, apalah pia-pia seorang nampak ada pandai Quran sikit. Nah, kadang-kadang suami tak pandai, isteri pandai. Isteri tak apa, dia dapat sikit. Suami nanti buka majlis ya. Boleh. Ada lah ni isteri ngaji. Nabi pada suami dia kereta tak ada ngaji. Ada jugalah tu. Ya ada. Tak apa dia, pasal dia. Nah, ilmu ni Tuhan. Nah, kalau nak ajar dia ajar dia orang tu. Sama ada dalam bentuk halaqah tetap atau halaqah sekali-sekala pun tak apa. Sekali-sekala, lama sekali tu halaqah mai wa halaqah Quran. Aning ijlis bina nu'min sa'ah. Nah, Muaz kata kepada sahabat-sahabat dia. Nah, mari kita pakat duduk, kita beriman sekejap. Beriman ni, baca Quran, tambah iman lah. Idza tuliyat alaihim ayatu, zadathum imana. Apabila dibaca kat atasnya ayatnya, bertambah iman. Orang ada dengar tu bertambah iman. Orang juga baca pun bertambah, orang dengar pun bertambah. Lepas tu, ni baca pula, kita dengar pula, bertambah iman kita pula. Nah, anak kita nama Yusuf baca, bertambah iman. Hak nama Muhammad, bertambah iman. Hak mak dia, tambah iman pak dia dengan Muhammad Yusuf baca. Asal Muhammad baca pula, Yusuf dengar, bertambah iman Yusuf pula. Begitu kan. Alhamdulillah. Anak ramah setara anak pun saya doa ya ada. Kalau anak duduk luar pun buat online. Yang masuk teklah halaqah kita. Boleh Tuhan sebut nama ya katik. Nah, la ilaha illallah. Sedap sungguh. Jadi orang Islam yang pandai turut sunnah Nabi SAW. 2, setiap anggota halaqah naklah bersamanya sebuah mushaf Al-Quran atau tafsir Quran serta menghormatinya. Buat Quran tu lah. Nah, walau dia ngapa pun buat Quran pula. Tengok Quran boleh pahala suku pula. Nah, yang ketiga, rakyat ketua halaqah nak mengatur perjalanan halaqah dengan bijaksana. No, dia berihan lah halaqah dia tu ketua tu. Sebab baiknya bacaan dimula oleh dia sendiri. Baca mula ni ayat mana kita minggu ni surah apa ayat mana kita ada laksud kita ada dah lah tu pakai buat laksud tengoklah. Kalau tak ada laksud kita cari ikut mahayalah boleh. Cari mana tak apa dah. Kemudian diikuti oleh yang berada di sebelah kanan. Musim ke kanan, yang musim ke kiri. Nah, dan setiap anggota tidak membaca dan berhenti kecuali dengan arah yang ketua. Anu pandang belakang. Nah, kalau ketua duk dia baca. Kalau kata ketua kata berhenti, barakallahu fika, berhenti dengan jalan awak doa lah. Barakallahu fik.
Orang lain baca pula. Jadi ada makmum, ada imam. Jangan duk lakah tu imam. Ketua-ketua ni supaya tu imam semaya dalam jemaah tu lah. Siapa lakar dulu pada tu imam, batal semaya dia. Kalau siapa 3 kali. Sekali itu baru makruh, 2 kali katanya haram, 3 kali batal semaya. Dulu pada tu imam. Rokok dulu tu imam. Kita dengan gapa dia, dengan halakah ni kenalah tu. Insya-Allah, dan dengan jemaah semua pun kita kenalah tu. Paknya minta perlindungan dengan Allah dari syaitan yang dirja. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Setiap kali membaca Quran. Nak baca auzubillahi minasyaitanir rajim dulu. Bismillah tak apa. Bismillah baca di pala ayat, pala surah. Kalau tengah-tengah surah tak kena baca bismillah tak apa dah. Auzubillah ya. Fasta'iz billahi minasyaitanir rajim dah. Yang ketujuh, yang kena, apabila seorang anggota membaca, hendaklah semua anggota yang lain senyap, dengar dan penuh tadabbur terhadap ayat yang dah pengertiannya. Ayat itu baru diturun. Kena berasa kata ayat baru turun ke atas kelihatan anggota-anggota. Seolah baru turun. Kita, rasa kata kita baru tahu. Pasal mata kita tak biasa duk baca Quran dulu secara faham. Apabila kita baca secara faham, berasa kata ini ayat mula-mula diturun pada dia. 7, setiap anggota halakah berhak menegur kesilapan saudaranya yang membaca Quran. Kenapa orang baca salah kita lawan? Kita tegurlah. Terutama sama ada segi lafaz maupun segi tajwid, terutama kesilapan yang sampai berubah makna. Tak boleh. Jadi sangat berubah makna tangan. Tukar 2 kali orang Melayu kita satu ha dengan ha. Berubah makna dua tu. Ihdinas sirah tak boleh tu. Tak boleh. Ihdina. Patut ain dengan hamzah nak tukar 2 tu ya. Saya duk perhati orang Melayu 2 tu ya. Sing pada juga api nyebulak lagi boleh tu. Ain dengan hamzah tu banyak. Siratal ladzina an'amta hatta kedua dah pada juga. Kalau ain jadi hamzah pada juga. Jangan ha dengan ha, ain dengan hamzah. Nak tukar. Pakak-pakak jaga lidah tu dah. Hak lain pada tu jarang kita nak salah. Balik. Setiap anggota halakah, apa dia, bacaan Al-Quran naklah berdasar hukum tajwid. Dan kiraat-kiraat yang mu'tabarah. Boleh kiraat 7, boleh kiraat 10, boleh ikut. Nak baca kiraat gapa kalau pandai agak. Pak kita ni kiraat sah ya. Dengan suara yang baik, baca molek lah, jangan nak baca buat lele-lele. Kacak bah. Suara baik salah satu daripada eloknya bacaan Quran. Di samping sedar bahawa Allah dan para malaikat hafazah dan katibin, malaikat katibin, 4 malaikat tu Allah sedang mendengar bersama serta mencatat amalan kita. Kita kena khabar semua tu. Menyebabkan kita tu berasa kata ramai kita duk buat. Berasa kata malaikat tu duk catat bacaan kita. Terutama raib tu kena ingat semua kata kita sedang duk baca, malaikat duk nampak, Allah duk nampak, Allah menyaksi. Sebab baiknya masing-masing anggota berusaha menghafal ayat-ayat Quran menurut sukatan itu. Kalau boleh ngapa hati mulak lah. Bagi tak payah. Setelah setiap anggota halakah selesai membaca, maka dipilih beberapa ayat untuk ditafsir oleh orang yang faham akan ilmu tafsir Quran. Kalau tak pandai tafsir, tak usah tafsir lah. Sekiranya tidak ada yang berilmu, maka cukup sekadar membaca sahaja bersama-sama terjemahan. Menurut kitab terjemahan Quran tanpa ditafsirkan. Baca play, kamplay daripada nangsa play. Sama ada bahasa Siam maupun bahasa Melayu. Bahasa Melayu seperti tafsir Al-Bayan hak saya tu. Baca sudah. Tak ada tafsir, tak usah tafsir. Jangan turun dah air dalal mah. Ada pakai dok kritik itu tak boleh buat halakah Quran.
Nah, kerana takut tafsir Quran tak betul. Waktu tu, supaya zaman dulu dah, zaman dulu lah tu. Nah, zaman dulu tak saya baca Quran. Salah dosa, tak ada ayat atas naklah kamu belajar baca Quran, jangan salah, baca banyak. Tak ada kata itu dah. Dah. Begitu kat tafsir. Lebih kurang tu zaman lain ada tu. Tak lari awak tafsir Quran. Awak gapo halaqah Quran pada juga. Semua tu, dia panggil anak cucu syaitan belaka. Anak cucu syaitan dah. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Adalah baik sekiranya selesai dia bertafsir Quran disambung dengan bacaan satu atau dua karakter hadis yang sahih. Boleh? Ambil hadis 40 ke baca satu hadis. Nah, kerana hadis ni gambar Quran, pelaksanaan Quran. Nah, terjemuh Quran dalam bab patibat. Itu makna hadis. Nah, bab teori pun ada juga hadis tu dah. Hadis sahih apa hadis hasan. Jangan ambil hadis dhaif. Jangan duk ngaji hadis dhaif. Banyak zaman dulu kita hadis dhaif. Hadis maudhu' zaman dulu ada kita. Duk jadi ikut kawasan-kawasan tempat duk ngaji orang ramai tu baca hadis maudhu'. Hadis maudhu' nyanyi. Hadis sahih berlambak apa duk berhajat pada hadis maudhu'. Nah, saya malah nak kata sebut takut kena tapal pia-pia. Nah, lalu tu seperti mata hadis arba'in, hadis Imam Nawawi, atau hadis sahih hasan belaka. Hadis Riyadhus Salihin, tu hak Imam Nawawi belaka tu. Imam Nawawi masya-Allah sungguh tu berkat pada dia. Nah, apa kiamat kita ya dua ten. Susunan Imam Nawawi atau sebagainya menurut sukat tertentu kerana hadis Rasulullah SAW adalah dianggap wahyu yang memberi penerangan pada isi Quran. Wahyu juga hadis bang. Kerana dia membaca sejarah Rasulullah, kalau boleh baca sejarah tu tiga madah. Ni sebagai lanjutan. Asalnya halaqah Quran lah. Tapi Quran dia tak boleh faham segala, tak boleh nak faham molek kalau tak ada hadis dan sejarah Nabi. Sejarah Nabi ni Quran gerak ni. Quran gerak sejarah Nabi dah. Tidur bangun Quran belaka tu dia. Sebab dia berdasar pada in attabi'u illa ma yuha ilai. Aku tidak ikut, tidak gerak melainkan perkara yang diwahyu pada aku. Itu Nabi. Jadi kita tengok Nabi, sejarah dia tu, mana sejarah Quran gerak. Kerana sejarah Rasulullah SAW adalah sebaik-baik contoh bagi pelaksanaan Al-Quran. Apa panggil sunnah-sunnah tu lah. Pak Cu, bertilah, bercerita sunnah. Nah, sunnah ni pelaksanaan Quran. Pak Cu, Quran tak baca dah, sunnah pun tak segak. Allah, nak pergi kana Pak Cu. Nyanyo semua. Allah, nyepakat kepung dia hak apa saya tahu tak betul mana tu. Payah. Tahu tak betul ni ya supang tak tahu juga. Hak tu lah ya. Hak tak tahu mana tahu tak betul lah tu. Tapi kita kecek usah nampak sedap sikit. Tahu tapi tahu tak betul. Tu mana tak tahulah. Keadaan umat Islam dan umat manusia di alam ni. Boleh nak kecek harazah. Boleh dalam halaqah. Tak apa. Hak Quran gerak. Kecek manusia ni Quran gerak belakang ni. Kecek orang munafik. Quran gerak pasal munafik. Kecek orang kafir. Quran gerak pasal orang kafir. Kecek hak Quran gerak. Hak manusia, hak Quran gerak. InsyaAllah tu. Pelaksanaan Quran. Tiap-tiap orang ia tak gerak melainkan turut Quran belakang. Sama ada orang Islam atau kafir. Kafir dah dua puak. Satu munafik dengan orang apa? Orang kafir benar-benar. Ya. La ilaha illallah. Keadaan umat Islam dan umat manusia di alam semua. Sebab semua keadaan umat manusia adalah Quran gerak. Adalah Quran gerak belakang. Sambil wasiat-muwasiati supaya masing-masing berusaha menurut ajaran Allah dan Rasulnya melalui buku-buku dakwah dan maklumat semasa boleh. Di samping muhasabah pakat kira diri masing-masing menurut sukat tertentu. Muhasabah. Lahna minggu ni puasa tak? Tanya. Puasa hari Khamis puasa tak orang ni? Boleh pakat tanya. Hari Senin puasa tak? Sedekah duit berapa kek dah minggu ni? Ya kena puasa yang kurang tiga kali sebulan. Habis kurang. Nah, habis tak 3 kali sebulan. Lepas tu sedekah duit. Ada sama. Apa-apa.
Apa kita bersaing dengan malaikat? Malaikat boleh pagi kata kerana dah. Tiap-tiap pagi malaikat ada 2 malaikat ke? Satu malaikat doa, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berilah orang waktu baik duit itu akan ganti semula ke dia. Malaikat sah ni pula, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, nah berilah orang tak waktu baik duit itu akan hancur. Malaikat berdoa, bukan kita. Kalau kita ni boleh dia tak terima. Malaikat tak ada salah apa. Nah, malaikat 2 nak hari, nak pagi, nak pagi 2 malaikat dua berdoa. Pak kita tu baik duit je lah. Duduk dalam malaikat hak mula-mula tu. Awak sekut tak apa. Boleh lah doa dalam malaikat. Sekut tak apa. Kalau rasa hak lain takut nak pucat kau teruk lagi, dah tak sah. Jangan siapa kena duk pucat ke buah bayi. Tu. Oh tu baik. Itu baik ke anak-anak tak apa. Itu baik ke isteri tak apa. Infak. Kalau ada lebih pada itu boleh lah. Nah, infak kepada Palestin. Dalam tepat kah. Satu masa giwi kepada Bomofing ke pihak for cara Palestin. Nah, itu pun boleh kat lah tu. Nah, insya-Allah taala infak nah. Sebab ini sakut pak dengan harian kita ni keragak belaka tu keragak. Nah, insya-Allah taala buat kita dah. Gitulah panggil muhasabah panggil. Nah, mari duk cek akan amalan kita. Pakat-pakat ya dah kita orang tak sebut kita terlupa. Dah pakat sebut Ibrahim tanya, "Mak ni mau lana hari ni? Boleh tu duit lagi?" Tu. Nah, barulah dia khabar. Muhammad tak khabar kalau Ibrahim tak tanya. Nah, anak mi hari ni sedekah duit. Sedekah kanak apa dah mi. Mi sedekah kanak tak apa. Nah, sedekah sekut seorang 2 kut seorang. Mi makan nasi pagi-pagi je lah dah tu mi nah. 12 menentukan masa tugas dan kewajipan masing-masing pada tiap-tiap kali dah ada halakah. Yang apa pia baca Quran ayat mana macam mana. Siapa cadah hadis sikit boleh situ dah. Tu makna wa yatadarasun yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Muhasabah terhadap kewajipan beriman, beramal, pengajaran halakah dan sebagainya. Nah, sewaktu dalam halakah naklah merasai tenang, jangan duk gelong-gelong, jangan duk buka rosak hak tengok hal lain duk halakah belah tak kena. Jadi bulak pada Quran insya-Allah. Nah, kalau orang dengar, kalau orang baca itu jadi fastami'u lahu wa ansitu. Dengar senyap. Senyap ni mana tak buat lain. Bila-bila buka rosak hak tu dengar senyap. Bila ada orang baca Quran dalam halakah. Kita baca dia dengar dia senyap pula. Nah, hidupkan tawasi bil haqqi. Nah, pakat-pakat wasiat. Baca suratul asri. Itu di antara hadis sahih juga. Nah, sahabat-sahabat dulu dia bertemu nak baca suratul asri. Nah, ni tutup halakah dengan masing-masing baca tasbih kifarah. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Itulah lebih kurang akak baca tambah lagi dah. Masa saya tu sudah habis dah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawis sabil. Pentingnya jangan kita ada halakah dalam hidup kita, pakak hidup kena halakah. Sia anak-anak pak tak khabar dah. Nah, pak tak ada bawa anak itu has sebut nama-nama dia. Insya-Allah dah. Mak sepatu juga pakak gerak pak sikit, pak kerja banyak. Nah, mak tu kena gerak. Lana ni, setagi pangarik kat anak ni. Pak klik awal sikit lah. Allah Ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu wa syukri Allah. Lakal hamdu wa syukri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan rizqan halalan thayyiban. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ihfazna min kulli su' wa min kulli syarr wa min kulli fitnah wa min kulli makruh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amma ba'du. Pertama kali mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmatnya dan nikmatnya. Allah Ta'ala memberi kesihatan, beri hidup kepada kita di atas dunia ini lagi. Mudah-mudahan kita dapat menambahkan iman, taat, amal soleh, akhlak yang baik, insya-Allah Ta'ala. Hari ini kita tak ada keluar tazkirah. Kita tulis dah hadis tapi tazkirah akan keluar minggu depan ni. Maka hari ini insya-Allah kita cara sambungan Abu Bakar insya-Allah taala. Sebagai sambungan pada minggu yang lepas yang kita bicara cakap nama keluarga Abu Bakar daripada diri dia sendiri, ayah dia, isteri dia dan anak-anak dia. Maka kita buat simpulan baru ni katanya semua keluarga Abu Bakar masya-Allah payah nak cari masa tu, payah nak cari kerana semua anak baik, lelaki baik, anak perempuan baik. Dia sendiri, ayah dia, satu keluarga beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sambung menyambung, bukan sekadar beriman tapi dia juga adalah sahabat, ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat Nabi. Orang jadi sahabat Nabi ni dia kena rasa sedap, bangga. Sonok. Kerana dia dapat didikan daripada wahyu Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak syok lagi bila Nabi itu dia didik, asuh, ajar, dakwah, bentuk pribadi sahabat-sahabat dia tu sudah tentu menjadi orang yang cemerlang, orang molek, comel, baik di segi ilmu maupun di segi akidah. Akidah ambil pada Nabi. Nabi ambil ada Quran. Patah molek lagu mana? Biar tak patiset. Biar tak tolak. Kata akidah dalam Quran tak molek.
akidah pada Nabi tak comel, tak kena, tak betul, boleh taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi sendiri, aku khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku. Dalam riwayat lain, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia orang yang hidup dalam abadku, masa hidup aku. Sebab apa? Sebab mereka dibela, dibina sebagai rijal untuk menjadi manusia yang sempurna, habis-habis sempurna. Walaupun tak sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak apa. Itu Nabi aku. Summa yalunuhum. Lepas tu barulah orang lepas tu nombor 2. Lepas tu baru lepas tu nombor 3. Kita ni duduk nombor apa kita ni? Masuk ke tak? Tapi kita harap kata semoga kita ni insya-Allah jadi umat yang taat, umat yang kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kasih pada sunnah dia, suka ingin mencari ilmu yang disampaikan oleh Nabi dan juga suka untuk beramal dengan sunnah-sunnah Nabi dalam hidup kita sebagai cara hidup yang sempurna yang diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, syukur kita pada Allah, boleh kita tirulah buakan ni. Kalau kita ada isteri anak, kita bela betul. Jadi hendak hak kita rasa kena dah cara aliran yang kita pergi berjalan atas dia ni, insya-Allah taala. Mari kita tengok bagaimana Abu Bakar, peribadi dia, keturunan dia, dia sendiri lagu mana Allah kehendak hamba dia menjadikan Abu Bakar sebagai seorang yang mulia, syaraf, orang yang keturunan tinggi dan peribadi dia yang cemerlang. Dia hidup dalam masa jahiliah. Orang-orang kena dia berlaku hormat. Tu. Sebab sifat-sifat dia adalah berlainan dengan orang-orang jahiliah yang lain, tak serupa dia. Pakat orang nak bersaing dengan dia, orang nak tupai dia, orang nak nak cari dia. Kerana satunya keturunan dia, yang kedua ilmu dia, yang tiga muamalah dia dengan orang secara baik. Tu. Tak ada kata bekai, tak ada apa kata orang gerung. Kita tak say juga saing orang ni orang gerung kita, bukan kita suka kena orang ni takut, hormat takut tak jadi. Tapi hormat dia mau cari kita. Dia mau cari kita, insya-Allah taala. Itu panggil bukan menakut. Supaya Tuhan kata papirru ilallah. Larilah kamu, bukan lari daripada supaya lari singa. Ilallah, kepada Allah, cari Allah. Bukan papirru minallah, lain. Larilah kamu daripada Allah, takut, tak semaya, tak gapo, tak berdoa. Tak say mati, takut jumpa dengan Tuhan. Itu minallah, tak ni ilallah. Lagi pergi cari Allah. Supaya Tuhan minta tolong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ilallah. Kepada Allah. Dia masya-Allah, kemuliaan Quraisy ni ia suk kepada 10 orang semua, 10 orang. Di antara 10 orang ni Abu Bakar. Lepas dah tu jadi tak ada mulia lah. Nama saja mulia. Sebab apa mulia lemon ni, dia khidmat pada masyarakat. Ada biasanya orang mari buat haji tawaf di Baitullah, we minum air, we makan ni,
Ini satu kerungkan. Bila kita buat haji, kita faham molek, kita kena cedek dah persatu perbelanjaan untuk khidmat kepada hajij atau hujjaj. Orang-orang haji mari. Buat nasi bukuh ke halal. Nah, ais jebur halal-halal halal. Utama ke boleh 7 biji ke 3 biji ke halal. Terutama hari-hari ada mau puasa. Bila pergi masjid kita bawa. Walaupun dalam masjid ada dah orang ada khidmat, hafal masya-Allah. Hari anak, hari cucu, hari saudara mai dah hafal sepera. Sepera ni makna kain lapik makan ni lah. Hafal masjid. Orang boleh puasa nampak lalu jelas malam, masya-Allah taala. Wagi dengan watama, wagi dengan yogurt, wagi susu, wagi dengan asir, air buah kayu. Kita bawa kita tak salah. Biar kita halal, sutis sebiji, seorang tak apa. Nabi kata ada hak kita, khidmat kita, daripada murah hati kita. Walau sikit pun tak apa. Itu orang-orang Arab permulaan dulu gitu kuri. Jadi orang di antara akhlak dia mulai comel, dia suka karam, apa panggil sifat karam, murah hati. Wi kau okay. Sama ada wi cara terus terang atau wi cara senyap-senyap. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Masuk dalam satu jenis bahagia orang harap perniagaan yang tidak rugi sama sekali. Bahkan untung yang banyak. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Tuhan nak sempurnakan, cukup melalui pahala kepada mereka dan juga nak tambah lagi daripada kelebihan Tuhan. Kelebihan Tuhan mana Tuhan tetap dah kita tu 1000 sehari Tuhan wi kita misalnya. Pada tu wi lagi fadlih daripada kurnia dia lebih lagi itu. Hak ni hanya tetap dah. Supaya kita wi duit ke anak kita sehari-hari pergi ngaji 20 kop. Tapi tambah lagi 5 kop. Itu min fadlih. Tambah lagi 10 kop jadi 30 kop. Itu tanda kata kemurahan hati. Itulah Abu Bakar semasa jahiliah lagi dia. Sifat ni sifat fitrah asli yang Tuhan wi pada dia. Maka kita boleh minta. Kalau kita rasa tak sapah, kita minta wisapa. Kita tak buat lagi, kita minta wasa buat. InsyaAllah bila kita buat ikhlas sungguh, maka Tuhan akan berubuhan pada kita. Jadi kesimpulannya Abu Bakar ni dalam masyarakat jahiliyah dia adalah syaraf min ashraf daripada orang-orang yang mulia di kalangan Quraisy. Bukan Quraisy molek Sulaka. Bangsa dia tu molek lah. Bangsa dia tu. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bangsa Quraisy. Dirahmati, dimuliai kepada bangsa Quraisy. Tapi bukan arti dah semua mereka itu comel belaka. Abu Bakar Abu Lahab bukan apa daripada keturunan itu belaka, tapi dia orang tak comel, tak jahat. Orang jahat, orang tak suka nak terima kebaikan melalui dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat yang terkenal, ciri-ciri panggil ciri-ciri ni sifat samkan, kulasanak samkan, kulasanak din bagi Abu Bakar ni. Gapo dia kata kita nak kenal juga. Apa oleh dia tu Nabi pilih dia nak pergi hijrah. Pilih dia ni jadi kawan yang sejati bagi dia. Pertamanya kerana dia tu mempunyai ilmu yang tak serupa dengan orang. Payah ilmu ni.
Pak kita pun payah nak cari orang yang reti ilmu ni sangat payah. Ada. Gapo ilmu gapo? Ilmu an-nasab, ilmu keturunan. Terakun terawat. Kau terakun Quraisy hak dia, hak buahkan ni Quraisy, dia tahulah kau. Tahu hak molek, tahu hak tak molek. Ini payah nak cari. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak sahabat-sahabat dia tu pilih sifat yang menunjul dia panggil. Menunjul ni panggil prakut dan cerak molek. Mari panggil gelar pada sahabat-sahabat dia. Di antaranya Abu Bakar ni Nabi aku kata dia tu orang lebih tahu hak Quraisy. Daripada riwayat Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi berkata kata ana inna Abu Bakar a'lamu Quraisyin bi ansabiha. Riwayat Muslim ni, hadis Muslim. Aisyah memberitahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Abu Bakar a'lam, orang paling alim dari kalangan Quraisy. Alim apa? Bi ansabiha, nasab ansab, tentang berkenaan dengan keturunan-keturunan bagi Quraisy. Allahu Akbar, Masya Allah Ta'ala. Payah Pak kita ni. Tapi ada juga ada. Nah, kita ingat, saya ingat tu. Raya Idul Adha, bila buat perhimpunan waris panggil. Waris ramai-ramai lah, mari Bakok mari, Malaysia pun mari. Nah, gila semua tempat lah. Ke Tani, ke Jala, ke Nara, ke situ, macam-macam. Lepas tu mari ke Duk Royak. Kadang-kadang waktu baik satu buku. Satu buku ni, buku rekah lah panak-panak, keturunan ni. Keturunan dulu mulai pada Tok Benda Dayo, misalnya lah. Misal Tok Benda Dayo. Terkenal orang alim lah di kapal Seno tu. Pasti buat lagi keturunan dia orang tua ni. Orang sampai cucu lah. Ni payah juga tu, bukan mudah. Nah, kalau boleh buat molek hipun ni semua waris-waris. Kadang-kadang main Malaysia pula jatuh, dia keturunan Cina lagi tu. Mari duk royak lah. Lepas tu mari dia baca orang ni. Masya Allah. Ada sesengah waris tu boleh royak keturunan. Mungkin dia tu tanya orang, lepas tu dia mari catat dalam buk dia, lepas tu mari royak. Sebab apa? Kita di zaman maju ni, kemajuan teknologi gapo, kemudahan banyak, keretanya, motornya, kapal tubennya, telefonnya, internetnya, gapo ada cukup. Tapi jarang nak wipeng molek. Lepas tu anak orang tu dengan anak orang ni sepupu tak kenal. Apa lagi lapis cucu cicit kau tak kenal lagi. Tak kenal muka, tak kenal nama, tak kenal anak siapa, mari mana. Ni satu kekurangan lah dalam kita nak menyempurnakan Islam. Dia suruh kita ni silaturahim. Nabi pun dia tekan benar silaturahim ni. Quran pun tekan juga silaturahim ni. Nah, hingga Nabi kata la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk syurga orang yang cuba nak memutuskan hubungan silaturahim. Bukan mudah. Nabi tak masuk syurga, mi prakat iklan tak masuk syurga.
Tak suka sebab apa? Sebab dia kadang-kadang dia bala. Dia bala nak putus rahim lalu dah. Tu tabiat manusia ni setengah tepat ni dia rasa tak kena kat orang, dengan kata kat ni tuduh kat tu tuduh kat ni. Kadang-kadang tuduh cara melulu panggil. Cara melulu cara tak tipu. Tak tahu apa kata. Ti bahaya. Lidah tak ada betulan ni bahaya. Kena berik kata. Kalau kereta lucuk berik, langgar belakang, langgar dia gerak, langgar rumah orang, masuk kedai orang, masuk belakang. Masuk cara mono-mono. Sebab dia pergi dulu lebih ada pedal lagi. Derah dia tu. Potong dia tu. Cunggi. Nah, kalau kita bawa kereta 200 meter pun, lidah kita pergi dulu ada tu lagi. Sebab dia tak ada break mana. Break dia kena pakai break iman. Nah, tu. Break sabar. Dua ni pakai break. Kena break dua. Break sabar tak ada. Ada email tak ada sabar tak lagi. Ada sabar tak ada email pun tak lagi juga. Kena pakai break dua. Nah, mudah-mudahan berguna untuk seseorang nak jaga dalam memecah, tak sepecah masyarakat, tak sepecah apa ni hubungan silaturahim antara satu sama lain. Silaturahim dia ada dua. Satu hak umum. Umumnya innamal mu'minuna ikhwatan. Yang kedua ni hak antara waris kaum kerabat. Hak khah ni. Dua-dua tu Islam menggalak belaka. Setengah pada iman. Innamal mu'minun bukan al-kafirun, bukan an-nas. Ikhwatun tu. Nah, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang ada iman, dia jaga hak-hak persaudaraan supaya tidak jadi keruh, tidak jadi perpecahan, perselisihan yang teruk-teruk. Siapa tidak qati' la yadkhulul jannah. Orang yang memutus hubungan silaturahim tidak masuk syurga. Jaga-jaga. Ini satu ciri bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang keduanya semasa jahiliyah dia. Kerja gapo Abu Bakar ni? Boleh dia borong, dia belanja, murah hati, dia menego. Tajir. Dia seorang menego. Bukan menego dalam negeri dah lah. Nego dia siapa luar negeri. Ni satu achieve orang-orang masa jahiliyah dulu. Macam Siti Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, dia pun menego negeri Syam. Negeri Syam ni pusat perniagaan. Abu Sufyan ada pakat dengan puak jahiliah ketua-tua dia, ada rapah harta orang muhajirin hingga dia tu. Nah, Nabi nak sekat tengah jalan. Sekat apa? Rombongan perniagaan yang dipimpin oleh Abu Sufyan daripada Syam ni. Mari pergi Mekah, bawa barang di Syam, nak pergi jual di Mekah. Lalu tengah jalan. Kemudian dia ambil barang di Mekah pula, pergi ke Syam pula. Abu Bakar di antara salah seorang yang kegiatan perniagaan dia tu siapa negeri Syam. Dia pergi di Busra bukan Basrah di Iraq ada. Busra di satu kawasan, satu kota, satu bandar di negeri Syam. Bawa situ. Lepas tu dia pergi kata dari barat kepada timur, dari timur kepada barat pergi menego dia. Kuat menego dia. Tapi untuk apa dia menego? Masya Allah. Itu untuk nak belanja pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang miskin. Dia ada satu sifat yang Tuhan dia wasa rahmat. Kesian kat orang. Allah Masya Allah. Allah marzukna ar-rahmat ya Allah. Allah marzukna ar-rahmah ya Allah. Tuhan rezeki kepada kita ni, tani sifat rahmah. Sia tengok orang bahasa sia. Sebab tu Nabi dia aku.
Selain pada dia tu, orang yang alim dari segi keturunan bagi orang Quraisy, maka Nabi juga aku bahawa sahabat-sahabat dia ni banyak yang bersifat dengan sifat keistimewaan. Kalau buat kata arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling bersifat dengan kasihan belas rahmat kepada umatku adalah Abu Bakar. Tak dulu lagi dalam hadis dia. Lepas tu orang asyaddu fid din Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nombor dua, Umar ni sebagai orang tegas dalam agama. Dia tak ada tarang dah, tak boleh nak tarang dah dalam agama dia. Asyaddu. Kena molek Nabi tak tu kena. Supaya kerajaan satu-satu kerajaan tu bila nak lucuk kerajaan tu orang tak nama. Orang ni pasal tu, pasal ni nama tu, nama ni. Karamo tu, karamo ni. Rata Menteri tu, gelar gitu gini. Munasabah perbuatan dia, kelakuan dia, tindakan dia semasa dia jadi menguruskan hak rakyat ni. Betul tak betul, kena tak kena, molek tak molek, ya boh, turut tu lah. Hak ni wartawan duk boh lah. Nak kau ya boh. Nama kepada gelaran kepada kanak Rata Menteri dia, kanak kerajaan dia. Ni Nabi tak munasabah Nabi dah fati sama duk tengok sama sore Nabi masya-Allah taala. Nah, lepas tu orang yang paling mengetahui dengan apa ni dengan ilmu peraid, dengan ilmu peraid. Nah, Zaid bin Sabit. Nah, ilmu peraid dia pandai. Dia payah juga nak gerti ilmu peraid ni. Nah, bab kita pun begitu juga. Sebab tu dia fardu kifayah. Kita kena atal lah ngaji ilmu peraid. Tapi lah ni tak ada payah, masya-Allah, ada juhud, sumbangan-sumbangan usaha-usaha daripada orang yang gerti peraid ni yang mai buat program dia. Ada program khah. Kita buka program Baramish Al-Mawaris misalnya. Program cara bagi saka. Itu baik. Seorang mati tinggal isteri, tinggal anak, boleh buat apa, makan buat apa. Itu baik. Kalau boh kita ya ada petak dia boh duit buat apa, harta buat apa, ya bagi lalu dah dalam program tu. Tu. Ni Tok Email kena pandailah teknologi baru ni. Teknologi tak ada pakai banyak ni. Wirti buka internet, lepas tu tengok barang ambil program-program dia. Tu baik lalu. Lah ni masya-Allah kemudahan untuk cari ilmu. Tuhan buka jalan seluas-luasnya untuk umat pada akhir zaman ni kemudah. Alhamdulillah. Tu perniagaan dia, yang modal dia apa, yang pakai tuntun dia apa, 40,000 dirham. 40,000 dirham. Banyak dah deh. Masa tu banyak dah 40,000 dirham. Kalau masa kita ni penlan-lan juta lah. Nah, kalau modal dia tu. Dia musimnya tu, musim boleh laba bagi kat orang, boleh laba sedekah kat orang. Tu. Siapa dia tu jadi khalifah mati pun terkenal sebagai orang yang murah hati, suka belanja pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu keadaan dia semasa jahiliyah. Nah, masa jahiliyah ni orang jahiliyah kena gapo makna jahiliyah? Orang jahiliyah ni orang yang rusak di segi akhlak. Dia bukan jahiliyah jahil lawi tak ada ilmu dah. Dia ada ilmu. Dia pandai banyak perkara. Pandainya dia di segi syair tu pandai. Patung tu.
Tu. Dia zaman jahiliah ni dia ada satu nak dia panggil Sukul Ukaz. Satu nak ukaz. Nak ukaz ni satu minggu misalnya dia mari hipung pak dia tewas syair. Tewas sajak. Dia tulis di blule tu. Tulis blule, tulis dengan macam-macam kan. Dia tak ada kalah dulu. Tulis dia gantung di Kaabah tu. Lepas dia baca pak dia syair dah tewas. Tak ada dah, maju dah. Itu satu misalnya kita misal. Lepas belum dah tu, baru kita tengok piramid di Mesir tu. Pia pandai bina. Bukan mudah tu. Nah, tajam mari ke langit. Jadi panggil piramid tu. Nah, masa Fir'aun lagi tu. Orang buat pandai dah pak dia. Anak buat tu bukan mudah ambil batu tu. Allah, berapa banyak tenaga. Rengan dia pakai banyak mana. Dia tarik dengan tali. Nak susung mari siapa tangga tu. Yang dalam ni masih duk megah tempat panggil pelacongan bagi orang-orang yang pergi Mesir tu. Di situ berlaku. Naik utah, naik gapo, masuk dalam piramid. Ada pintu dia tengok gapo-gapo dalam tu. Itu satu kemajuan yang orang zaman sekarang ni tak pandai nak buat macam tu. Nah, mereka nak pakai teknologi baru-baru, pakai dengan alat-alat barulah boleh buat. Masa jahiliah ni, jahiliah makna orang yang jahil di segi kunatam, di segi moral, di segi akhlak, fanga tu. Lepas tu, apa yang buat tu bercanggah dengan dasar agama. Sama ada agama dulu, agama Nabi Ibrahim, yang ada sesengah orang tu dia pegang dengan dia. Lepas tu mari Islam pula, agama Islam pun jadi tekah jauh. Habis tu bila kita kecek kata iman lawan dia gapo, lawan dia kufur. Islam lawan dia gapo, lawan dia jahiliah. Tu. Kerana dia tidak berdasar dengan peraturan-peraturan yang boleh terima oleh akal fikiran dan juga oleh syariat agama Allah Ta'ala. Di antaranya gapo? Orang jahiliah dulu suka gapo? Hatta malak minum arak. Tu pemuda-pemuda dia mabuk minum arak. Masa tu tak ada turun ayat Quran lagi. Mana tak ada hukum lagi dah, tak apalah. Nak ayat minum arak ni satu ummul khaba'is. Ibu kepada segala amalan keji. Amalan keji duduk situ belaka. Kalau nak rodai orang pun kena mabuk. Nak ceri kena mabuk. Aksiden pun kalau gapo hari raya, hari gapo hari besar-besar mabuk. Taga mutu pun mabuk, kena mabuk. Itu umul khaba'is. Bala ni pun wiwingak oleh kerajaan tentang minum arak. Tapi dia jual arak. Itulah. Lagi orang jangan mabuk tapi jual arak. Tu. Pas nak kena ke mana? Belaga panggil, sungsang panggil. Jadi ayat kata Abu Bakar ni tak pernah, tak biasa terlibat dengan minum arak. Walaupun dia masa muda lagi pun tak terlibat. Supaya juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi dia kenal sangat. Dia pilih orang mulia, orang molek. Lepas tu, apa lagi? Tidak pernah sujud walau seekor berala pun. Tak biasa. Ya, banyak semua berala. Umar sendiri pun semua berala dulu. Ayat ni, ayat kebersihan fitrah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tak pernah minum arak, tak pernah semua berala. Tak apa dah ada dua tiba. Alhamdulillah. Itulah di antara ayat tak semua wala ni dah. Ada cerita dia katanya. Abu Bakar berkata, saya berada dalam perhimpunan sahabat-sahabat Rasulullah SAW.
Dia tanya, adakah kamu ni biasa sembah berhala? Dia kata, aku tidak biasa sembah berhala. Tapi biasanya ayah aku, dia kata, Abu Quhafah itulah. Ayahku ni ambil aku pergi masuk dalam apa? Dalam hujrah al-bait. Bait ni makna Kaabah lah. Baru masuk situ. Masuk, ya nampak berhala penuh tu. Asnam banyak ikut. Lepas tu ayah dia kata, ni Tuhan kamu ni. Ayah dia royakkan anak dia. Allah. Lepas tu, dia kata saya pun cuba pergi masuk. Dekat dengan berhala. Lepas tu dia royak. Dia kata, hei baru aku ni lapar ni. Muri makan daripada aku. Tu. Aku lapar, cuba kamu cari makan ni kepada aku. Tak roy, tak kata apa bala tu. Lepas tu, aku telanjang ni. Mu carilah pakai ye untuk pakai kepada aku. Tak wari juga. Lepas tu aku ambil batu. Tak di muka dia. Tak di muka dia. Lepas tu tak ada kata apa bala ni tu dia. Dia teh tengok. Dia tahu ada ayah kata ni Tuhan kamu ni. Tuhan kamu dia banyak ekor. Tuhan kamu ni. Dia teh tengok Tuhan sungguh kedak. Ni orang bersih. Bersih fitrah macam Nabi Ibrahim AS. Dengan ayah dia tu lah. Itulah lebih kurang hari ni insya-Allah. Kita minggu depan pula ada hadis kita nak baca bagaimana Abu Bakar dia masuk Islam. Dan apa peranan dia dalam mengajak dakwah sahabat-sahabat yang lain untuk beriman dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi walakum wa fawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.